Apa, saya tak tahulah kenapa ramai sangat orang marah kat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ni. Lepas saya mendengar ucapan beliau ni tuan-tuan, baru-baru ni, saya sedar yang dia ni adalah seorang pemimpin bertaraf dunia hingga berjaya menyelesaikan konflik antara benua. Hamba tak percaya hamba dengar ucapan Anwar ni. Setelah Donald Trump mengambil alih sebagai presiden, ada rundingan di antara Mark Rubio, Menteri Luar Amerika Syarikat, dan Menteri Luar China, Wang Yi. Dua-dua juga ambil kesempatan jumpa dan bincang dengan saya. Tetapi yang penting itu, dia beri ruang kepada Malaysia. Saudara dan saudari, bayangkan Perdana Menteri Malaysia berjaya menyelesaikan konflik antara benua, di mana Menteri Luar Amerika Marco Rubio dan Menteri Luar China Wang Yi berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan masalah antara benua. Saudara, saya marahlah dengan akhbar-akhbar di dunia ni. Kenapa mereka tidak mahu laporkan berita ini? Adakah mereka menganggap Perdana Menteri ini berbohong ataupun Malaysia ni tidak mampu untuk menyelesaikan konflik antara benua? Ini Anwar Ibrahim lah. Saudara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bukan sahaja pemimpin yang bertaraf dunia, malah beliau juga mampu menyelesaikan masalah antara planet dan galaksi. Jadi, hampa kena laporlah berita, janganlah diam saja. Jadi, apakah reaksi rakyat Malaysia? Hampa setuju tak dengan apa yang saya cakap ni?